Kali ini kita masuk anak-anak dalam bahagian huruf yang ketiga. Iaitu huruf za. Apa namanya huruf? Za. Bagaimana pula caranya? Huruf za juga anak-anak adalah dikeluar daripada tepi hujung lidah. Sama juga. Iaitu dengan mengangkat tepi hujung lidah, seterusnya menekan ke hujung gigi hadapan di atas juga. Tapi kali ini dia belakang lagi daripada huruf zal. Artinya, tha nombor 1, ke depan sikit. Nombor 2, huruf tha. Kemudian belakangnya huruf za. Tetapi huruf za ni, kita dapati satu juzuk daripada lidah melekap, terangkat ke langit keras di atas. Cuba sama-sama anak bacakan huruf za ni. Cuba kata av. Av. Lagi sekali, cuba kata av. Av. Apa kita dapati? Satu juzuk daripada lidah terangkat, melekap ke langit keras di atas. Cuba tengok misal ini. Kalau kita jumpa Al-Quran, tengok macam mana nak sebut. Cuba kata, وَمَنْ أَظْلَمُ. وَمَنْ أَظْلَمُ. Itu dia punya huruf zat. Kalau tak angkat tepi lidah ni ke apa, lidah ni ke langit ke atas, bunyi zal nanti. وَمَنْ أَظْلَمُ. أَظْلَمُ tak mau. Lagi sekali cuba. وَمَنْ أَظْلَمُ. وَمَنْ أَظْلَمُ. Itu dia, tepat kalau anak dapat sebut za begitu. Di antara kita nak jaga anak, udara ditahan. Jangan lepaskan angin. Kerana bersifat jahar. Begitu juga suara kali ini terlepas. Ya, suara kenapa? Kerana beramal dengan rakhawa. Jadi suara terlepas tadi tidak terputus. Ya? Kenapa? Sebab dia berlepas. Kalau rakhawa suara panjang makna suara tak putus, terlepas terus. Kemudian jangan lupa anak, mesti bunyi tebal. Kerana dia bersifat dengan sifat isti'ala dan itibaq. Lagi sekali anak, kerana perlu huruf za ni. Kita bunyikan. Cuba kata wa man azlamu lagi. Cuba. Wa man azlamu. Lagi sekali. Wa man azlamu. Wa man azlamu. Perhatikan lagi supaya dapat senang tengok kita punya grafik ni. Itu dia anak. Ini dia katakan tepi lidah. Kemudian di mana tengok? Ya, ini dia. Tepi hujung lidah. Tengok ke mana dia angkat? Dia angkat terus menekan ke hujung gigi hadapan yang di atas. Kemudian kita lihat. Satu juzuk daripada lidah dia terangkat ke langit keras juga. Makna ketebalan bunyi itu. Ini dia. Anak juga mesti sebut macam ini. Angkat. Ya, lidah ni ke langit keras di atas. Ya, belum lagi kita dapat membunyikan dengan tepat kalau tak tahu sifat dia. Sifat juga ada 5 anak-anak. Cuba sama-sama ikut dan catat. Yang pertama cuba kata ismat. Ismat. Yang kedua itbaq. Itbaq. Yang ketiga isti'la. Isti'la. Yang keempat jahar. Jahar. Apa yang akhir? Rakhawah. Rakhawah. Itu 5 sifat ada. Jadi ismat kita semua sudah tahu. Huruf ni tidak begitu pantas, tidak begitu cepat. Boleh dengan serta-merta kita dapat sebut begitu. Kerana sebutannya berat huruf ini. Kau buka boleh, dia mesti lambat dan cepat dan cermat. Kemudian itbaq, anak-anak sudah faham. Ini salah satu daripada juzuk lidah dia terangkat ke langit di atas. Isti'la, huruf ni kalau diamalkan dengan sifatnya dia berbunyi tebal. Jahar artinya angin tertahan. Terkhawah suara terlepas. Untuk perhatian anak-anak. Dalam ayat Quran sana ada beberapa di antara zal dengan za. Kadang tulis dengan za, kadang tulis dengan za. Sana ada bunyi kata ada mahzura, ada mahzura. Kita jumpa nanti ayat Quran. Jadi jaga. Dalam zal ini jangan baca mahzura. Kita tukar nanti. Kita jaga, kita kata mahzura. Cuba ikut semua. Mahzura. Kalau huruf zal bolehlah bunyi tipis. Mahzura. Mahzura. Tapi ini za. Kena tebalkan. Lagi sekali cuba. Mahzura. Mahzura. Kalau jumpa za, kena bunyi dengan tepat, dengan tebal. Satu lagi. Kalau kita jumpa huruf za ni mati anak-anak. Jumpa dengan huruf ta. Jaga. Jangan dihamaskan dia.
Seperti apa dia misal apa? Jangan diidghamkan masuk dalam ta. Seperti au azta. Au azta. Kita mesti au alta. Macam mana yang betul bacaannya? Cuba tengok. Au alta. Cuba. Au azta. Au alta. Au azta. Bacaan yang salah au azta. Au azta. Ini dah huruf za nak. Cuba kita tengok dalam misal ini anak. Walahum azabun azim. Cuba ikut. Walahum azabun azim. Berapa huruf ada sini yang kita belajar sekarang? 2. Satu zal, satu apa? Za. Apa bezanya? Zal mesti ditipiskan. Za mesti Cuba betul-betul dengar bacaan. Walahum azabun azim. Cuba. Walahum azabun azim. Bagaimana lidah keluar tak? Tekan di tepi ujung lidah tak? Ujung gigi? Lagi dengar tengok. Walahum azabun azim. Lagi. Walahum azabun azim. Alhamdulillah. Bezakanlah anak-anak di antara huruf zal dengan huruf dha. Jadi kita dapat tengok dia punya kedudukan sekarang anak-anak. Yang pertama huruf tha. Ujung sedikit. Selepas dia sudah za, maka terus huruf apa? Zal. Selepas huruf zal apa? Huruf za. Jangan bunyi ini dibezakan di antara tebal dengan tipis anak-anak. Yang mana tebal, yang mana tipis. Cikgu percaya alhamdulillah anak-anak, para penonton semua telah faham apa yang telah kita berikan pelajaran kita pada kali ini. Dan kita dapat membaca segala huruf-huruf yang telah ditentukan dalam pembacaan Al-Quran.